Bila rakyat biasa bertanya, rakyat ditangkap. Bukti, confirm. 3 hari reman, 3 anak muda ditangkap. Sedangkan benda yang mereka buat atau perkara yang mereka buat adalah perkara yang sama yang mereka berada dalam kerajaan hari ini buat. Maknanya patutnya administration sekarang ni patut galak melihat benda-benda ni kan. Kenapa sepatutnya, rakyat yang buat? Sepatutnya. Okeylah, fine, kita mungkin tidak bersetuju dengan cara mereka protes. Tetapi mereka protes. Kenapa mereka protes? Sebab mereka teruja dengan apa yang you kata dulu. Dan isu ini, Cik Samsul, Cik Abang Zul, dia tak selesai dengan hanya Azam Baki. Hari ini di Mahkamah Rayuan, sekarang sedang berjalan perbicaraan di mana Majlis Peguam Malaysia mempersoalkan tindakan AG untuk menarik balik kes terhadap Zaid Hamidi. Sama. Atas pentas, Anwar Ibrahim, PKR, DAP, Amanah menyatakan mereka akan lawan korupsi, mereka akan lawan salah guna kuasa, mereka akan lawan orang-orang seperti Zaid Hamidi. Tetapi di manakah suara mereka sekarang? Akhirnya, jangan salahkan rakyat kalau rakyat bertanya satu soalan mudah. Adakah sebenarnya you naik atas pentas ceramah semata-mata untuk benarkan rakyat atau membebalkan rakyat untuk hantar you ke Putrajaya, selepas itu you lupa segala janji? Because it seems to be that way. Ramai bebal 47 kes. 47 kes. Dan antara hujahan yang agak forceful hari ini di Mahkamah Rayuan bila saya baca Keratan Akhbar adalah terkait dengan adakah sebenarnya apabila Peguam Negara, dan Peguam Negara ini Peguam Negara yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah Peguam Negara ini sekarang ini telah mengkhianati dan betray DPP sebelum ini yang melakukan kerja siang malam memastikan prima facie untuk KZ Hamidi, kemudian you buang sebegitu saja. Taxpayers money. Betul.